kelebihan selawat ni besar. Sampai peringkat besar tak besar, tak ada amalan yang Allah turut sertai buat dalam hidup atas dunia ni kecuali selawat. Allah dia suruh kita puasa, tapi Allah tak sebut dia turut berpuasa. Tapi Allah bila dia suruh kita selawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat ke atas nabi. Amalan yang turut disertai oleh Allah, selawat. Ada amalan yang Allah turut serta atas dunia ni, selawat ya. Selawat ni menjadi besar nilai dia. Allah yang lain Allah suruh kita buat. Kerana aku Tuhan kamu. Cara Allah buat demikian. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah kata aku turut selawat. Bukan aku je, malaikat-malaikat aku turut berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak bangga ke kita bila Allah turut serta berselawat dengan apa yang kita buat?